Assalamualaikum, selamat datang. Assalamualaikum. Encik Muhammad Fazli. Saya sekejap Ini situ. Anak ke? Anak. Okay. Lagu siapa dan tajuknya? Ini lagu kumpulan nasyid. Oh, okey, dari kumpulan. Saya tak ingat apa nama, tapi boleh nyanyi lah. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun. Silakan, teruskan. Sampai situ je. Oh, situ je? Yang lain lirik tak ingat? Lain tak ingat. Oh, minus one ada? Satu lagi boleh? Yang boleh, yang ada muzik? Yang tak ada muzik. Boleh, silakan. Sila Cik Fazli. Kalau menebang si pohon jati, deng 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 deng, papan di Jawa dibelah-belah. Wow, ada lain macam kan? Tapi saya memang minat Kak Ella. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya kena sakit. Doktor sahkan saya pengidap kanser medula oblongata, otak yang belakang. Dah tahap akhir dah. Last check hari Jumaat hari itu, doktor kata saya mungkin boleh hidup dalam 2-3 bulan lagi. Dan saya nak minta Kak Ella tanda tangan ni, saya ada buat sikit untuk kenang-kenangan saya. Saya tak kisah sangat kalau saya tak dapat pun, sebab saya pun mungkin tak hidup lama. Cuma hajat saya kalau boleh dapat nak berdua dengan Kak Ella. Oh, sekarang. Oh, boleh Encik. Saya sign sekejap lah. Boleh. Kesan lah ya, saya sedih tau. Tak buat macam mana Kak. Tapi suara saya tak adalah bercawi Kak. Saya ada dia punya lirik. Saya pun, sebab saya bila kena kanser ni, saya dah tak boleh nak ingat banyak benda. Helai batu biru yang kau berikan dulu, lambang cintamu itu ku simpan di kalbuku, masih jiwaku buntu, buntu. Anggaplah sembunyi cintaku kepadamu. Sejenak ku teringat saat manis dulu, semadi di hatiku. Bersamamu seperti masa lalu, ku merindu. Besar. Apa Kak? Alhamdulillah. Alamak. Apa nak buat ni? Tolong. Okey, tolong. Okey Long. Kenapa ada kanser tu betul? Dia kanser tak? Long, kenapa dia cakap Long? Pun begin. Okey Long. Selalu. Kak nak apa Kak? Ada ni Kak. Tapi doktor cakap lambat lagi masa dia Kak. Bukan bulan ni. Tak bolehlah cakap macam tu. Doktor cakap bukan bulan ni, dalam 3 bulan akan datang. So tak mungkin lagi ni lagi dia. InsyaAllah. Tak apa, aku dah puas hati dah. Kalau aku mati sekarang pun tak apa. Jangan cakap macam tu Long, orang sayang kau lagi. Bismillah. Tak ubat ke? Kita perlukan ambulans. Lagi. Tak apa. Sabar sekejap. Tempat tu dia pun sempat tak apa. Jangan tolong. Satu
Cuma lambat dulu 3 bulan lagi dong. Semoga dipanjangkan usia. InsyaAllah, insyaAllah. Out. Nah. Hey, hey, hey. Apalah? Kakak, minta maaf kak susah kakak. Tak apa. Kak Ella, tolong nyanyi satu lagu Kak Ella. Nyanyi, tak apa Kak, duduk sini je, tak apa. Nyanyi je apa-apa. Macam lah dulu. Tak apa, ada teman kat sini. Okey. Ibu belum buat lah benda elok-elok. Kau buat benda pelik-pelik ni kenapa? Kak Ella, Kak Ella tolong tengok belakang. Tengok belakang. Tak baik tau. Ikut ini budak kita ni pun sama Jadi tak senonoh. Masuk ni. Cancel otak Panik tak tahu nak buat apa. Tapi ada plan dah panggil call ambulance. Tapi rasa lama macam mana ni. I don't know. I tak tahu nak buat apa. I kena bad one. Okay, I'm done. Asyik lah saya dah kena bambu.